Kod sarapan style orang Kedah di Puchong. Okey, untuk makan-makan hari ni kita orang singgah dekat Negeri Snack Station. Lokasi dia ni dekat dalam kampung Sri Aman Puchong. Walaupun dekat Puchong tapi dia punya vibe ni memang vibe kampung lah. Paling top dekat sini dia punya pek ngah makan dengan gulai ikan temenung lagu ni. Hak ni bukan biasa-biasa. Masuk TV cik oi. Yang rindu rasa asli masakan Kedah tu, pakat-pakat mai lah makan dekat sini. Sebab pilihan menu dekat sini memang banyak. Banyak yang ada memang menu-menu yang top-top dekat Kedah. Hampa tengok ni, nasi lemak kunin pun ada. Kat sini diorang buka sarapan pagi dengan minum petang. Mai minum petang ada dangai, ada apa sembuk dan macam-macam lagi. Okey, untuk harga pandai-pandai korang lah semak dekat sini. Okey, jom kita tengok sebahagian menu-menu yang ada dekat sini. Yang ni nama dia apam lenggang. Masa dia panas-panas dia garing. Yang ni rasa dia manis-manis berlemak. Ni lah pek ngah yang aku cakap top tadi dekat sini. Pek ngah ni makan dengan gulai ikan temenung macam ni. Dia punya pek ngah lembut dan tak tebal sangat. Dia punya gulai bagi tekak aku memang sedap gila. Dia punya kuah tu pekat, berasa rempah kari tu, dan dia ada rasa masam-masam gulai ikan yang sedap. Rasa macam air tangan orang tua yang masak. Ni pun salah satu favourite aku dekat sini. Nama dia serabai. Kuih serabai ni dia lembut sangat. Bila makan tu cair di mulut weh. Rasa dia macam berlemak santan macam dia tu. Sangat-sangat sedap makan dengan serawa durian macam ni. Yang kembung-kembung ni nama dia puri. Dia bagi sekali dengan gulai sardin yang bukan biasa-biasa. Yang ni nama dia roti kerca. Ini salah satu hidangan tradisional Melayu Utara yang jarang kita jumpa. Seterusnya ada juga mi rebus utara yang kuah dia memang pekat. Meriah siap ada daging lagi. Yang ni cucuk udang Kedah makan dengan kuah kacang lagu ni. Rangup di luar, lembut di dalam. Yang ni pula pulut nyok ikan masin. Ni orang tua-tua memang suka makan. Nak makan ringan-ringan ada lempeng pisang, ada cucuk pisang, pulut sambal ada, pulut serunding ada, pulut manis ada. Banyak lagi tau menu-menu sarapan dia. Yang kita orang tunjuk ni sebahagian je. Nak tahu ada apa je lagi dekat sini, korang kena datang makan dekat sini ya. Jadi tunggu apa lagi? Pakat mai ramai-ramai. Jom cuba.